Lebih 20 staf UKM dipecat ditamat kontrak dengan mengejut undang persoalan. Saja. Tapi fikirlah, minggu depan kita akan menjalani Ramadan Al-Mubarak. Universiti Kebangsaan Malaysia UKM menegaskan isu pemecatan dan penamatan kontrak lebih 20 staf yang tular di media sosial baru-baru ini dilaksanakan selaras dengan peruntukan undang-undang. Dalam satu kenyataan, UKM menjelaskan tindakan itu juga selaras dengan peraturan serta garis panduan pelantikan staf yang digariskan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Terdahulu, tular satu video mendakwa lebih 20 staf UKM dipecat dan ditamatkan kontrak secara mengejut dengan sebahagian daripada mereka dikatakan menerima notis dalam tempoh hanya 24 jam. Hantaran video itu turut mendakwa bahawa menurut sumber dalaman UKM, sejak kemasukan pengurusan baru berlaku tindakan pemberhentian secara besar-besaran yang dikatakan membabitkan jawatan daripada penolong pendaftar hingga penasihat undang-undang universiti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah mendengar satu cerita di mana sampai 20 orang staf UKM telah dipecat serta-merta. Ada yang backup sampai kata mereka ini pekerja kontrak sahaja. Tapi fikirlah, minggu depan kita akan menjalani Ramadan Al-Mubarak. Dan sudah tentu persiapan perlu dilakukan. Budak-budak pun baru masuk sekolah. Dan minggu depan juga coincidentally adalah cuti Tahun Baru Cina. Mungkin mereka yang telah dipecat dah plan dah elok-elok untuk bercuti bersama dengan anak-anak, tetapi tak sangka cuti terus. Cuti terus. Inilah dia yang kita nampak sebagai mereka yang tidak ada empati. Saya tak kisahlah siapa kamu, tetapi kamu perlu melihat keadaan di mana mereka juga manusia biasa. Jika mereka berlaku silap, bagi tahulah mereka apa dah mereka lakukan. Sebab seorang pegawai undang-undang pun kena juga. Pegawai undang-undang kot. So, kenapa mereka kena? Adakah ada kaitan dengan kontrak yang tak dapat? Berapa banyak kontrak tu? Siapa yang kena-mengena? Dan kita difahamkan juga ada salah seorang pegawai khas Menteri DAP juga telah menyatakan pandangan berkenaan dengan perkara ini dan dia kaitkan dengan payung. Ini tuduhan yang berat, tuduhan yang berat. Jadi apa-apa pun siasatlah. Kita pun tahu dalam perkara 182 pun kita ada mahkamah khas. Jadi kita tahu undang-undang perlu diangkat. Perlembagaan negara adalah supreme law. Nobody is above the law. Tetapi kita kena siasat dulu. Saya tidak menuduh sesiapa. Kita kena siasat dulu sebab tuduhan yang dilakukan adalah sangat berat oleh Fitri Termizi. Jadi benda-benda macam ni saya tak seronoklah nak dengar. Saya kesian. Saya juga ada anak-anak. Saya ada isteri. Saya ada tanggungan, ibu bapa. Jadi apabila dengar cerita orang kena buang kerja ni, serta-merta ni, bukan mudah nak cari kerja baru. Sebab mereka pun tahu mereka dapat notis, surat notis untuk diberhentikan segera. Jadi nama pun dah tersebar. Jadi boleh ke dia dapat kerja lagi? Jadi sudah-sudahlah bermain dengan benda-benda yang menzalimi orang lain. Saya harap akan ada siasatan yang telus. SPRM ke, itu pun kita pun tak tahulah, ada juga cerita ni SPRM ni. Tapi apa-apa pun lakukanlah siasatan. Kesian dekat orang yang tiba-tiba kena buang kerja begitu sekali. Jadi di manakah empati? Janganlah kita ni rakus sangat dengan mencari kekayaan sampai kita menzalimi orang lain. Terima kasih.